Aduh, korang jangan buat silap macam aku. Kau tengok, pokok dah jadi tau. Piping dah jalan tau. Baru nak pasang WMAX. Aduh, korang jangan jadi macam aku. Okay? So, aku plan tu hari, aku memang tak nak pasang WMAX. Aku ingatkan aku ni rajin sangat lah nak bersihkan rumput-rumput dia ni. So, bila tengok rumput panjang, nak potong susah minggu lepas, terpaksa jugalah kena beli WMAX ni. So, aku cadangkan macam ni. Kalau korang nak buat projek pertanian tepi rumah kan, sebaik-baiknya korang pasang WMAX ni siap-siap. Supaya nanti bila korang dah pasang, korang susun semua kau punya pokok cili ke, pokok apa yang macam saya buat sekarang ni, korang tak payah lagi nak fikir macam mana nak potong rumput dekat tepi dia, nak bersihkan tepi-tepi semua, dah tak payah dah. Tapi macam aku nampak tak? Nak pasang WMAX ni. Nak pasang. Kan? Macam mana nak buat? Tak boleh. Memang aku kena punggah balik ni. Punggah balik, angkat semua sekali. Kan? Angkat semua sekali pokok-pokok ni keluar. Baru pasang WMAX, baru susun balik. 2 kali kerja, babe. So, korang jangan buat silap macam aku, Korang beli dulu, set up dulu tapak korang semua, pasang WMAX siap-siap, baru korang plan untuk letak apa-apa pokok atas tanah korang. Supaya kerja korang tak susah, tak payah nak potong rumput, tak payah nak racun rumput, rumput-rumput semua tak tumbuh kalau korang pakai WMAX ni. Okay, so saya letakkan siap-siap WMAX ni supaya korang tak lakukan silapan macam saya letakkan dalam beg kuning. Siapa nak pergi tengok dalam beg kuning saya, okay? Assalamualaikum.